macam mana kita nak kenal ahli sihir? Bagaimana kita nak kenal? Yu'rafu bihas sahir. Ini tuan-tuan kena ingat. Ini tanda-tanda orang ni ahli sihir. Kalau kita pergi jumpa, dia kata bomo bisa ni, dia tahu semua benda. Di antara tanda-tanda dia, kata ulama ni, Syekh Wahid kata apa? Apabila kamu dapati salah satu daripada tanda ini kepada seorang bomo yang mengaku dia pandai bomo, maka fahuwa sahir, ini cara sihir. Bila arna raibin, tak payah ragu lagi. Tanda situ tuan-tuan, boleh tanda. Di antara alamat yang pertama, yas'alul marid an ismihi wasmi ummihi. Dia akan tanya mung, nama apa? Muhammad. Mokmu? Nama timung. Muhammad binti mung. Dia tak tanya nama ayah. Ini ahli sihir, dia akan ambil nama mok. Jadi kalau orang tanya tidak nama IC tu, ini sihir ni, cara. Yang kedua, dia akan minta bekas-bekas, kesan-kesan orang sakit. Mana kalau orang sakit tu dia nak baju, kita cakap, tuan, tok ayah, keluarga saya ni sakit sikit-sikit, awak mari baju dia, awak mari piah dia, awak mari kain kelubur dia, saya nak. Hak tak basuh tu dia nak. Chair tu, ni sihir ni. Jangan bui. Kalau dia minta macam ni, lari balik, na'udzubillah, bertobat cepat-cepat kerana dia ahli sihir. Ada yang ketiga, ada kalanya dia akan minta hayawan-hayawan yang tertentu. Tujuannya dia nak sembelih hayawan tadi, dan dia akan beri darah dia supaya kita balik lomo darah ni kepada orang sakit. Darah tadilah, bila dia sembelih tu jin mari. Mungkin dia sembelih tak sebut nama Allah, jadi jin makan, kemudian darah tu dia beri kepada orang ni buat balik. Sama ada pergi lomo kepada orang sakit, ataupun pergi letak di tempat yang tanah-tanah yang tempat apa ni, rumah-rumah buruk dan sebagainya. Yang keempat, tanda yang keempat, kita batut talasim. Dia tulisan yang tak dipahami. Jadi korang apa cakap ayah orang panggil nulis ni. Ya tu. Ni ahli sihir. Yang kelima, tilawatul azaim. Dia baca jampi serapah yang tidak dipahami. Kalau kita dengar tok ayah ni baca, hei bukit, hei jam malam, hei gotoh hei ni, lari balik cepat. Ni ahli sihir. Yang keenam, dia akan beri kepada orang sakit itu hijab, pelindung. Biasanya dia akan lipat 4 persegi, kertas 4 persegi lipat. Di dalamnya ada huruf dan tulisan nombor. Kalau balik ni, buka tengok, sihir tu. Yang ketujuh, dia akan beri arahan kepada orang sakit ni supaya mengasingkan diri daripada manusia dalam bilik yang tak boleh dimasuki oleh cahaya matahari. Duduklah bilik gelap, tak boleh siapa jumpa dia. Ada kalanya yang ke-8, ahli sihir ni minta dengan orang sakit supaya jangan sentuh air selama masa yang tertentu. Biasanya 40 hari. 40 hari jangan sentuh air. Maknanya orang ni tak semaya ni 40 hari ni. Dia kata ini menunjukkan bahawa ahli sihir itu berkawan dengan jin yang dengan jin yang bersahabat dengan jin Nasara, jin Kristian, jin Nasrani. Ni jin Nasara, dia akan buat lagu ni. Kalau kita pergi jumpa Tok Cha lah kali. Yang keenam, yu'til marid asya'. Tok Bomo ni beri kepada orang sakit satu benda yang kamu kena balik tanam di tepi rumah kamu. Ni main sihir. Berangguk kepala kat lah tak? Kau ramah dah hak nanai ni. Nanai dah. Kalau nanai taubat lah. Ni perbuatan sihir ni. Yang ke-10, dia akan beri kepada orang sakit aurak. Dia bagi kertas supaya kita balik bakar. Ambil sedu asak dia. 11. Yang ke-11, yang ke-10 tadi. Yang ke-11, yutamtim. Dia sendiri pun bobai-bobai bercakap dengan cakapan yang kita tak faham. Dia duduk kacang dengan jin tu. Depan kita tak tahu apa. Yang ke-12, ada kalanya tukar sihir ni akan sebut orang sakit ni, dia sebut nama dia, kampung mana, masalah gapo dia mari ni. Kita sapa-sapa rumah dia, duduk-duduk, dia kata awak ni sakit sekian-sekian. Dia cerita kepada orang ni. Itu ahli sihir, sebab jin dia sudah mari beritahu dah. Mana ada orang tahu benda gaib. Yang ke-13, dia tulis pada untuk orang sakit tu huruf muqatta'ah. Mana huruf-huruf yang tak sambung. Lepas tu dia suruh orang ni
dia tulis atas pinggan, kemudian dia suruh orang sakit ni letak air minum. Ini di antara 13 tanda-tanda tukar sihir yang ada dalam kitab kita ni. Fa in alimta anna ar-rajula sahirun, kalau kamu tahu dah sifat-sifat ni, maka tanda ini ahli sihir. Jangan sekali-kali kamu pergi, kerana kita bimbang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan, siapa-siapa dia pergi jumpa tuk kahin, tu orang yang mengaku benda yang tahu benda ghaib ini, fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkan apa yang dikata oleh orang itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, orang ini telah kafir dengan Quran yang diturun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis rawah Hazzad wa hadisun hasan bi syawahidihi.